pada juzuk yang ke-20 ada satu ayat yang sangat baik untuk kita lihat, iaitu ayat daripada surah An-Naml. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap keingkaran mereka yang mana kufur itu, dan janganlah engkau rasa gelisah disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW suatu ayat yang sangat memujuk. Apabila orang tak nak dengar dakwah Nabi SAW, maka Allah kata jangan rasa sedih dengan apa yang mereka telah pun ingkar. Di sini Al-Quran mengajar tentang nilai mindfulness. Jangan ambil kepada nilai-nilai yang boleh merugikan kita. Bahkan kita fokus kepada apa yang boleh menguntungkan kita dan juga memberi manfaat untuk kita. Sebab itulah kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara baiknya nilai keislaman seseorang adalah dia tidak mempedulikan ataupun kata dia tak ambil pot lah benda-benda yang boleh merugikan dan tak bermanfaat untuk dia. Jadi ini juga nilai yang Al-Quran ajar. Janganlah kita kata bahawa satu jalan yang kita usahakan kemudian tak menjadi. Jangan kita rasa bahawa jalan itu dah habis kemudian tak perlu lagi usaha. Cuba untuk cari jalan lain. Mungkin jalan yang lain memberikan manfaat dan juga keuntungan untuk kita, maka kita pergi ikut jalan itu. Ini yang Al-Quran ajar kepada kita. Jangan berputus asa, dan apa yang tidak memberikan manfaat untuk kita, maka kita tinggalkan ataupun kita berusaha untuk jauhkan. Jadi Al-Quran bukan sahaja menjadikan kita ni orang yang baik, tetapi Al-Quran menjadikan kita ini orang yang sangat-sangat produktif dengan kehidupan dan juga tanggapan diri kita sendiri.